cakap. Belajar elok. Jangan asyik main motor. Ayah dah habis kerja ke? Ya, dah habis dah. Elok dah tu kau sampai ni. Jomlah kita balik. Kita dah nak buka dah ni. Mak kau dah masak dah banyak. Jom dah balik macam tu. Mai saya bawa ni ya. Macam berat je. Elok. Agaklah kau ni. Anak bisa Ali macam tu lah. Kenapa ni, Nan? Tak tahulah ya. Bateri kot je saya try sekali lagi ya. Dah okey ni. Boleh lah tu. Tapi macam susah nak start tadi. Tak apalah. Macam tu kita pergi bengkel kat depan tu je. Kita check kereta ni dulu apa jadi. Boleh ayah. Kalau macam tu ayah tunjuk jalan lah. Boleh, jom. Jom. Bang, nak check kereta boleh tak bang? Hello. Kau kerja sini, hello? Ayah, Afnan, buat apa kat sini? Kau yang buat apa kat sini? Dulu aku suruh kau belajar rajin-rajin. Sekarang kau jadi duduk sini jadi kuli apa hal? Sabar ya. Lah, Long. Tolong checkkan kereta jejak. Macam tadi susah nak hidup lah. Okey, boleh? Ayah tunggu dalam dulu. Apa kat sini? Bila kau balik, Nan? Baru je tadi Long. Tadi aku tinggal kubur je ambil ayah. Lepas tu aku nak start kereta tu, tiba-tiba susah nak start. Tu aku cari bengkel dekat tu. Oh, tak apa. Kau pergi teman ayah dulu, aku pergi check kereta. Okey lah Long, aku tunggu dalam lah. Okey, boleh? Okey. Ayah, Nan, kereta dah siap. Dah set dah Long? Ush, laju juga ayah. Apa yang rosak Long? Bateri je. Oh, bateri lah. Tak ada masalah lah. Berapa total Long? Tak apa. Yang tu bos dah bayarkan dah. Serius lah. Alhamdulillah. Nanti ucap terima kasih banyak-banyak kat bos, okey? Okey, boleh? Jom ayah, jom kita balik. Jom. Long, tak berbuka sekali lah. Tak payah tunggu dia. Lepas maghrib kamu dah sampai. Tak apalah ya. Dia banyak kerja tu. Ni kerja kau yang macam ni. Ya. Laju juga Long buat kerja ni. Dah settle dah kereta ni. Bengkel pun bersih. Memanglah laju. Dia tukar bateri je. Kau tengoklah kereta lain yang datang semua. Jahanam dia buat nanti. Tak apalah ya. Jom bang, kita balik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah, azan dah tu bang. Jom kita doa. Bismillah. Assalamualaikum. Baru kau nak balik. Itulah kau. Orang suruh belajar rajin-rajin. Tengok macam adik kau ni. Kerja kat office. Boleh balik awal. Dah lah tu bang, depan rezeki. Long, bas perangai. Mak ambil nasi ya. Ya. Jom lepas kat luar jap. Kita ambil angin jap. Boleh. Okey bang. Kenapa Nan kau nak ajak keluar ni? Tak ada ya. Ni Afnan ada sikit nak bagi ni. Apa ni Nan? Dah raya. Adalah sikit ni ya. Dapat bonus tadi. Sebabkan kau menjual kereta sebelum raya. Okey. Cash pula tu. So company ada bagi sedikit reward untuk Afnan dan boleh share dengan keluarga. Banyak sangat ni bos. Itu je lah company bagi kan. Semoga bos dan company dibuatkan rezeki, okey? Okey Nan. So selamat raya banyak batin. Selamat raya bos. Berhati-hati di jalanan. Baik bos. Jangan lupa masuk office peraya. Baik. Okey Nan. Okey, Assalamualaikum bos. Alhamdulillah. Terima kasih Nan. Kau yang jadi macam abang dulu. Aku apa pun tak pernah bagi ayah. Ayah pun baru tahu dia kerja komen. Berapa dia kerja kat situ. Tengok tu. Daripada pagi sampai malam itu je kerja dia repair motor. Bukan nak bagi duit kat aku. Kau tengoklah abang kau tu. Baru tegur sikit dah buat perangai. Sebaik dah kau ada Nan. Tak apalah ya. Jom lah masuk rumah. Jom. Aduh, apa hal pula kereta ni? Tak boleh start pula. Ni kenapa lagi tak start ni? Tak tahulah ya. Tiba-tiba tak boleh start pula kereta ni. Aduh, takkan problem kot. Ni along kau ni buat kerja tak habis. Rosak dah kereta kau Nan. Aduh, ni bukan rosak je. Ni lupa nak isi minyak lah semalam. Minyak habis. Kenapa tak start lagi ni bang? Along mana Along? Ke kat dalam lagi? Kereta siapa pula tu? Macam pernah nampak kereta ni. Wah, cantiknya bang.
Ada ajak saudara datang ke? Assalamualaikum. Mak, ayah. Minta maaf. Semalam tak bagi tahu, tak balik. Ni kereta apa kau balik ni? Kau ambil kereta customer Tak ya. Sebenarnya Kal. Aku nak kau tolong belikan aku kereta Toyota Crown. Kereta Toyota Crown? Ya betul. Boleh, tapi nak beli kat mana bos? Kau buka Facebook Jimat Group. Dekat sana kau deal dengan SA, nama dia Afnan. Facebook Jimat Group deal dengan Afnan. Kau deal dengan Afnan saja tau. Harga semua tak kisah. Kita beli je. Okey, mantap bos. Nanti saya share Afnan. Saya Roger bos balik. Alright, thank you. Okey, boleh bos. Okey bang semua dah settle. Bekerja dengan abang pun mudah sangat. Thank you bang, Alhamdulillah semua dia dipermudahkan. Betul? Macam mana abang jumpa tempat ni? Saya ada tengok dekat Facebook Jimat. Facebook Jimat. Alhamdulillah. Baik bang. Okeylah, saya gerak dulu lah. Apa update saya bang? Alright, Assalamualaikum. Waalaikumsalam bang. Hello Kal. Hello, Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam. Okey, nak update lah kat bos. Saya dah settle lah dengan Afnan tu. Alhamdulillah. Bila boleh dapat kereta tu? Kemungkinan esok boleh dapat lah kereta tu. Okey, Gal. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, sama-sama. Rezeki kau lah, dik. Alhamdulillah bang, kereta pun dah siap. Ini dia punya kunci, okey? Tapi bang, cantik lah nombor plate. Itulah. Tapi tu kereta bos saya punya, bukan saya punya. Ayah, rupanya selama ni... Selama ni apa? Kahwin dengan Syah nak selit dulu dah. Besok raya. Besok raya, okey. Selamat Hari Raya. Malam ni nak kejabah Okey, nanti check bank account. Ada, selit-selit sikit lah. Terima kasih bos. Minta maaf. Minta maaf kalau saya silap bos. Alright. Tak apalah, saya nak settlekan kereta customer lagi. Diorang pun ada lagi ni. Nanti saya balik dengan diorang. Okey, tak apa bos. Kahwin balik dah. Assalamualaikum. Salam. Bos. Dia buat apa ni? Okey, bangun dah, Kin. Aduh, orang nak balik raya dah ni. Mana semua orang balik dah? Bos. Tak boleh lagi dah pukul berapa ni? Belum lagi, Kil. Saya balik dengan diorang je. Tengok, banyak lagi kereta yang belum siap. Tengok tu. Kereta baru sampai. Oh, beza bos. Senang je tu. Tak apa bos. Saya balik dulu kot nak buka lagi ni. Pergi balik. Aloh. Kenapa selama ni kau tak pernah bagi tahu ayah? Bukan tak nak bagi tahu ya. Tapi ayah ingat tak? Aku dah cakap. Kau belajar elok. Jangan asyik main motor. Degil kau ni. Maafkan ayah, Alung. Ayah tak pernah sokong apa yang Alung buat. Tak apalah ya. Alung dah lama maafkan. Ya, jom. Naik kereta baru. Jomlah kita pergi solat. Dah pukul berapa ni? Allah, Alung. Kereta tu ayah, Alung. Kereta baru ni Alung hadiahkan untuk ayah. Along. Alhamdulillah murah rezeki. Oh ya, pagi-pagi raya naik kereta baru. Jom mak, kereta baru. Mak depan. Saya dah belakang.